Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di dalam podcast Al-Bayan di bawah Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kami adakan satu podcast membincangkan tentang isu-isu semasa, sama ada isu akidahnya, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Untuk kali ini, kami akan bawakan satu topik yang agak menarik tentang akidah ahli hadis. Jadi nak membincangkan tentang akidah ahli hadis ni, kami bawakan untuk tuan-tuan dan puan-puan satu panel yang telah dikenali ramai, iaitu Ustaz Tariq Al-Azhari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, tapi suaranya macam tak sihat sangat ya? Suara serak sikit. Insya-Allah. Jadi kami bersiaran secara siaran langsung di Surau Raudhah Villa Suria. Jadi satu surau yang cantik, indah. Tempat yang tuan-tuan tengok ni, ini adalah satu tempat yang kita katakan menimbulkan rasa nak beribadah dan juga rasa nak mempelajari ilmu-ilmu agama. Jadi untuk kita membincangkan topik ini, kita buka majlis ini, Ustaz, sebelum orang tertanya-tanya lah. Bila kita kata akidah ahli hadis, siapa ahli hadis tu? Tu soalan dia, Ustaz. Sila. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hafiz Zafarani, para jemaah surau yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, para pendengar. Jadi menjawab persoalan tadi, siapakah dia Ahlul Hadis? Menurut Imam Syahrustani dalam kitab beliau Al-Milal wal Nihal, kata Imam Syahrustani ketika bercerita tentang ulama Ahlul Hadis ataupun Ashabul Hadis, beliau kata innama summu ashabul hadis litahsilihim wa li'inayatihim bil ahadith. Dinamakan golongan ni golongan ahli hadis sebab mereka ini mengambil berat dengan mempelajari hadis, mereka mengambil berat dengan menyebarkan hadis, mereka menjadikan hadis tu sebagai sumber pegangan mereka yang paling utama. Jadi kalau kita nak simpulkan, ashabul hadis ni adalah satu golongan yang meletakkan hadis sebagai sumbernya pada semua bidang-bidang yang diperlukan, ataupun mereka menjadikan hadis sebagai tempat mereka bergelumang. Jadi mereka yang sentiasa bergelumang dengan ilmu hadis pada zaman dulu diistilahkan sebagai ahlul hadis. Tinggal lagi ahlul hadis pada zaman dulu, mereka tidak dibrandingkan sebagai satu aliran yang khusus. Tak ada jenama lah. Tak dijenamakan. Okay. Mereka tiada satu identiti yang khusus dalam bidang akidah. Okey. Contoh kalau kita sebut fuqaha. Siapa kita kata sebagai fuqaha? Fuqaha ni mereka yang bergelumang dengan hukum hakam. Fuqaha ni, ada ke mereka ni ada akidah yang khusus? Jawapannya tak ada. Betul. Kan? Mufassirun, ulama tafsir kan. Kenapa mereka dilabel ulama tafsir? Sebab mereka bergelumang dengan ilmu tafsir. Ulama tafsir ni ada ke identiti akidah yang khusus? Jawapannya tak ada. Okey. Sebenarnya macam itulah juga ulama hadis ataupun ahlul hadis ni. Mereka dipanggil ahlul hadis kerana mereka sentiasa bergelumang dengan ilmu hadis, seperti ulama tafsir dengan tafsir mereka, seperti fuqaha dengan fiqh mereka. Jadi kita tak boleh pada asalnya ulama hadis ni mereka tidak ada satu tawajjuh aqadi yang selaras. Cuma ianya dijenamakan setelah itu. Yang istilah Arab tadi tu. Ya, ahlul hadis ni. Dah berkerut dah orang tanya. Apa dia tu? Yang selaras tadi apa Ustaz dia? Maksud saya
Jadi ahlul hadis ni pada asalnya mereka tidak diletakkan sebagai satu kelompok yang khusus lah. Cuma lepas-lepas tu baru di-brandingkan menjadi satu kelompok yang khusus. Itu je lah kot secara ringkas makna ahlul hadis ni. Okey, maksudnya dengan perkembangan zaman, ramai je ulama yang tertarik dengan ilmu hadis, menghafal hadis, bergelumang dengan ilmu hadis. Tapi tak dah dikhususkan, oh ni dia orang ada akidah dia sendiri. Begitu juga fiqh, begitu juga ahli nahwu dan sebagainya. Sehinggalah adanya suatu zaman yang mana digelar mereka ni sebagai akidah ahli hadis wal athar. So macam ada suatu akidah yang berasingan. Okey. Jadi bila kita bincang tentang akidah ni, kita kena faham satu istilah yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kalau ikutkan pensyarah Yusim Dr. Khairi Mahyuddin, beliau menyebutkan bahawa istilah ahli sunnah wal jamaah ni adalah istilah nabawi. Istilah yang mana datang daripada Nabi itu sendiri. Mana ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah ni adalah suatu kelompok yang selamat. Di dalam hadis Nabi terdapat 73 golongan yang umat Nabi ni berpecah. 73. Ada Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Hasyawiyah dan sebagainya. Satu sahaja yang selamat, yang lain masuk neraka. Itu ahli sunnah lah. Soalnya bila kita sebut akidah ahli hadis ni, dia dah ada branding. Pada zaman sekarang ada satu kumpulan yang mereka kata ni lah akidah kami, akidah ahli hadis. Adakah ahli hadis termasuk di kalangan ahli sunnah wal jamaah? Jadi kalau kita tengok perkembangan term ahlul hadis ni kan, macam kita katakan tadi, pada asalnya ahli hadis ini mereka tiada identiti akidah yang khusus. Sebab tu kalau kita tengok ahli hadis zaman dulu ada yang aliran mereka aliran tasyayyu' yang cenderung kepada Syiah. Ahli hadis zaman dulu ada je yang aliran Hasyawiyah. Ahli hadis zaman dulu ada je yang aliran Mu'tazilah. Ada je ulama hadis yang aliran Al-Kullabiyah. Jadi ahli hadis zaman dulu mereka ahlul hadis, tapi daripada sudut akidahnya mereka pecah kepada macam-macam aliran. Sebab tu kalau kita buka contohnya kitab Sahih Bukhari ke, Muslim ke, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, perawi-perawi hadis dalam tu semua dibahaskan daripada sudut akidah mereka. Ini dia perawi hadis, ahlul hadis tapi Hasyawiyah. Ini ahlul hadis tapi Qadariyah. Ini ahlul hadis tapi tasyayyu'. Kan? Jadi zaman dulu ahlul hadis memang tak ada satu identiti khusus bidang akidah. Mereka ikut suasana. Kalau ahli hadis daripada Kufah, majoriti tasyayyu'. Ahli hadis daripada Syam ramai kepada Nawasib. Ahli hadis di Basrah ada diorang punya aliran mereka tersendiri. Okey. Sampailah pada kurun 4 dan juga 5, jenama ahli hadis itu mula ditonjolkan dengan nama ahli hadis. Lalu ada ulama mereka menulis kitab menjelaskan majoriti ahlul hadis tu macam mana akidah diorang. Antara ulama yang mengarang kitab dalam menjelaskan akidah ahli hadis seperti Imam Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Tariqir Rasyad. Dan termasuk tu juga Syekh Abu Ismail As-Sabuni. Beliau juga mengarang satu kitab menjelaskan akidah Ashabul Hadis. Kedua-dua kitab ini menjelaskan akidah majoriti ahlul hadis sebelum tu. Baik. Bila berlakunya perkembangan aliran-aliran begitu banyak, berkembangnya ahli sunnah wal jamaah pada zaman Imam As-Subki, ahli sunnah wal jamaah itu diitlakkan kepada 3 aliran. Ya, sebenarnya pada zaman Imam Ghazali dan ke atas tu dah dikenali ahli sunnah tu ada 3 aliran. Pertama, aliran Asy'ariyah. Kedua, aliran Maturidiyah. Ketiga, aliran Athariyah.
Aliran Athariyah ni mereka yang berakidah berdasarkan apa yang datang dalam athar Quran hadis sahaja. Jadi Imam As-Subki sebagai contoh dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah ada menyebut, kata Imam Subki, Ahli Sunnah wal Jamaah mereka sepakat dengan usul-usul tauhid dan akidah. Tapi mereka berbeza daripada sudut cara nak sampai kepada pokok-pokok tu. Jadi usul tu pokok akidah sama. Cara menyampaikan istilah. Cara mereka istidlal, istinbat itu berbeza. Lalu Imam Subki mendatangkan contoh. Kata Imam Subki, Ahlul Hadis. Mereka menyusun akidah-akidah pokok tu tadi berdasarkan hadis dan Quran. Adapun nombor 2, Ahlun Nazar. Ahlun Nazar ni Asy'ariyah Maturidiyah, mereka menyusun pokok hadis mereka itu dengan berdasarkan kekuatan akal. Dan Imam Subki sebut pula kelompok ketiga yang sebenarnya akidah mereka pun sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Subki, Ahlul Kashfi wal Wijdan. Okey. Iaitu ahli tasawuf yang mereka ada cara tersendiri untuk membina akidah mereka. Jadi maksudnya kita setuju bahawa Al-Athariyah, Ahlul Hadis telah dibrandingkan sebagai satu aliran yang khusus dan aliran ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dari segi pokoknya sama, asas akidah, tonggaknya sama. Ya. Cuma cara olahan, cara penyampaian, konsep-konsep dalam perbincangan itu sahaja berbeza. Jadi kalau begitu kita akan dapat di situ apabila disebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian ahli hadis dan satu lagi ahli sufi lah. Sekarang kita tengok di Malaysia terutamanya di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kita ada satu enactment yang baru diluluskan di ADUN, iaitu dimasukkan istilah Ahli Sunnah wal Jamaah tu Asy'ariyah Maturidiyah. Baru saja. Kemudian pada 2010-an lebih kurang telah diwartakan tentang suatu ajaran Wahabiyah. So di Negeri Sembilan memang jelas ada dua-dua. Pertama, menetapkan akidah yang benar tu apa, yang diamalkan dalam negeri apa, Asy'ariyah Maturidiyah. Dan fatwa-fatwa yang menyekat ajaran-ajaran sesat seperti Taslim, Qadiani, anti hadis, ada juga adalah Wahabiyah. Soalnya sekarang, pada zaman sekarang ni kita kata Wahabi ni dia nak claim diri mereka tu sebagai ahli asar ataupun sebagai ahli hadis. Jadi soalannya, benarkah Wahabi ni berakidah tonggaknya sama dengan ahli hadis? Baik. Untuk kita menjawab soalan ni, dia sebenarnya kita kena menyelam sedikit pada bagaimana akidah Ahlul Hadis itu terbentuk. Kalau kita perhatikan, ulama hadis mutaqaddimin daripada sudut akidah mereka, kebanyakan mereka akan bertembung daripada satu sumber yang sama. Saya bagi contoh, Imam Al-Bukhari. Macam mana manhaj metodologi akidah Imam Bukhari? Menurut Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ketika menjelaskan manhaj Imam Al-Bukhari, kata Ibnu Hajar, Imam Bukhari daripada segi lughah, beliau berpandukan pandangan-pandangan ulama lughah seperti Imam Al-Farra. Imam Al-Bukhari daripada sudut hukum hakam, fiqah, Imam Bukhari berpandukan cenderung kepada pandangan Imam Syafi'i. Okay. Dalam bidang masail al-kalamiyah, akidah, kata Ibnu Hajar ni, Ibnu Hajar Asqalani ni, Imam Bukhari banyak berpandukan kepada Imam Ibnul Kullab. Ibnu Kullab. Imam Ibnu Kullab ni, nama beliau Abdullah bin Sa'id bin Kullab, dan beliau yang mengikuti beliau ini dinamakan dengan aliran Al-Kullabiyah. Imam Ibnul Kullab ada ramai anak-anak murid.
Salah seorang anak murid nama dia Imam Abu Sa'id Al-Qalansi. Okey. Daripada Imam Abu Sa'id Al-Qalansi, salah seorang anak murid kepada Al-Qalansi adalah Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi kita boleh nampak Imam Asy'ari punya guru adalah Ibnul Kulab. Jadi dia dengan Ibnu Kulab hanya satu perawi saja, satu wasitah saja. Ya. Okey. Dan ulama ahli sunnah tidak menafikan bahawa Imamul Asy'ari setelah beliau keluar daripada Mu'tazilah, beliau ada ta'assur yang paling kuat daripada Ibnul Kulab melalui gurunya Al-Qalansani. Ini ulama ahli sunnah tak menafikan yang ni. Jadi Imamul Bukhari pun berpandukan kepada Ibnul Kulab. Ya. Imam Asy'ari pun berpandukan kepada Ibnul Kulab. Kalau Imam Bukhari itu dah berpandukan kepada Ibnul Kulab, kita boleh rasa besar kemungkinan anak-anak murid beliau pun begitulah. Betul. Siapa anak murid Imam Bukhari? Imam Muslim, Imam Tirmizi. Maka kita tak pelik dalam Sahih Bukhari ke, dalam Sunan Tirmizi ke, pandangan-pandangan Ibnul Kulab itu ada sekali masuk. Ya. Salah satunya takwil. Dan nanti kita akan sebutkanlah. Jadi terbinanya manhaj akidah ulama hadis dulu, macam kita kata dia kan campur. Tapi salah satu yang dominan di situ adalah mereka berpandukan kepada Ibnul Kulab dan juga ulama-ulama lain. Jadi kita nak tengok sekarang ni, orang yang menempel pada term ahlul hadis ni, dia orang ni sebenarnya ikut yang mana satu? Adakah dia mengikut aliran yang dominan yang telah digariskan oleh Imamul Baihaqi dalam kitab I'tiqad? Hatta Imam Sabuni dalam kitab beliau pun membawa juga pandangan-pandangan yang sebenarnya bersangkut paut dengan Asy'ariyah. Kita nak buat macam mana kan? Imam Sabuni berguru dengan guru nama dia Abu Sahal Sa'luki. Sa'luki. Anak murid kepada Imam Asy'ari juga. Jadi aliran wacana akidah ahli sunnah ni, dia mengalir. Ibnul Kulab pergi kepada anak murid, kepada Imam Asy'ari, pergi kepada Sabuni dan sebagainya. Okey, sekarang kita nak tengok orang yang menempel pada akidah ahli hadis ni, sebenarnya apa yang diorang bawa? Yang diorang bawa ni sama tak dengan apa yang dibawa oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi? Sama tak apa yang dibawa dengan Imam Asy'ari, which is salah seorang ulama hadis juga? Kan? Saya nak selitkan tentang kata-kata seorang ulama Hanabilah, Al-Imam Abu Ya'la. Beliau sebut dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, qad ajma'a ulama'u ahli hadis wal asy'ariyatu minhum. Kan? Jadi telah sepakat ulama ahlul hadis dan Asy'ariyah adalah sebahagian daripada mereka. Maksudnya Asy'ariyah termasuk dalam ahlul hadis termasuk dalam Asy'ariyah. Jadi soalan yang timbul sekarang, yang menempel ni akidah dia sama tak dengan ulama-ulama hadis yang dulu? Dan bagaimana akidah mereka ni tolerate atau tidak dengan akidah Asy'ariyah yang merupakan akidah dominan bagi ahlul hadis mutaakhirin dan sebahagian ahlul hadis mutaqaddimin? Kalau sama, kita kata tak ada masalah. Soalnya tak sama. Bahkan yang menempel ni mengeluarkan Asy'ariyah daripada ahli sunnah wal jamaah dan macam-macam bentuk-bentuk yang kita sedia maklum. Maka justru melihat daripada sudut yang itu, kita merasakan aliran Wahabiyah ini memang tidak boleh diletakkan satu bakul dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan apabila mereka klaim yang mereka ini mengikut aliran ahlul hadis, kita nak timbulkan satu soalan. Aliran ahlul hadis mana satu? Yang majoriti ke yang minoriti? Kalau majoriti, ikut Imam Baihaqi, which is Asy'ariyah juga. Kan? Jadi, kat situ ada beberapa soalan yang ditimbul lah. Wallahu a'lam. Baik, bila kita tengok di situ, sebenarnya aliran Asy'ariyah itu sendiri ataupun Imam Abu Hasan Asy'ari itu, dia punya anak murid, dia punya guru juga sebenarnya tersebar di kalangan ahli hadis.
Jadi ahli hadis yang majoriti ni sebenarnya adalah ahli sunnah wal jamaah yang langsung tidak ada pertentangan, perbezaan dengan Asy'ariyah. Tapi bila kita tengok sekarang, macam kalau tadi Ustaz tanya, adakah sama aliran Wahabi dengan aliran ahli hadis? Tapi kalau kita tanya pun, kalau dia tak jawab pun senang, tak apa, sebab mereka sendiri mengatakan, contohnya mereka golongan tokoh Wahabi seperti Saleh Fauzan, Al-Utsaimin dan sebagainya. Mereka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, bukan ahli sunnah wal jamaah. So di situ dia nampak, kalau kita kata Amirul Mukminin fil hadis, tokoh besar dalam bidang hadis, Imam Al-Hafiz An-Nawawi, ni ulama besar, banyak kitab yang kalau tesis hadis zaman sekarang, kalau tak sebut salah satu nama daripada ni, memang masalah lah tesis dia. Memang dia rujuk ke mana pun tak tahu kan. Maksudnya ini tokoh besar, tapi dalam bidang akidah dia asingkan. Dalam akidah kami tak pegang An-Nawawi, Ibn Hajar Asqalani. Maksudnya kalau ustaz tanya sama ke tidak, dia sendiri pun nafi, tak sama dah awal-awal kan. Jadi begitulah makna kita kata aliran Wahabi ini sebenarnya bukan daripada kalangan ahli hadis. So soalan dia yang kedua, yang seterusnya adalah, siapa ahli hadis di zaman ini yang kita kata masih kekal di atas akidah ahli hadis yang seperti mana di zaman dahulu? Jadi kita apabila merujuk kepada kajian-kajian yang dilakukan oleh ulama kita membahaskan tentang akidah ahli hadis, akidah ahli hadis ni bolehlah kita simpulkan mereka ada beberapa metod. Antara metod mereka adalah bila mereka berhadapan dengan nusus mutasyabihat, mereka imrar. Kita kata imrar, ataupun istilah yang lebih mudah, mereka tafwid. Dan ahli hadis tidak pada ahli hadis mutaqaddimin tidak ramai yang cenderung kepada takwil. Kerana kita faham takwil itu datang pada keadaan yang tafwid itu tak boleh nak guna sangat. Maka datang takwil. Ini cerita tentang nas mutasyabihat. Ya. Jadi kalau zaman ni, kalau ada lagi sesiapa yang mereka meletakkan hadis sebagai sandaran dalam bidang akidah, dengan syarat mereka masih kekalkan metodologi tersebut, which is imrar, melalukan sahaja, maka mereka layak dipanggil sebagai ahlul hadis. Okey, contoh Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Imrar tu macam mana? Menerima istiwa itu, tapi tidak memberi makna bagi istiwa itu. Maksudnya serahkan makna istiwa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa memberi apa-apa makna. Hanya imrar, dia lalu saja tanpa memberi makna. Okey. Kalau dibagi makna, kalau dah letak makna, sama ada dia akan pergi kepada isbat yang membawa kepada tajsim, ataupun bila dia memberi makna yang bukan bagi makna asal, maka itu dah jadi takwil. So siapa yang imrar dan siapa yang takwil? Kebanyakan ulama hadis dulu mutaqaddimin, mereka banyak melakukan imrar tanpa takwil, seperti Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa, Imam Malik kata al-istiwa ma'ruf wa kaifuhu majhul. Istiwa tu maklum, ada dalam Quran, kita maklum. Kaif dia majhul, kaif dia, cara dia, apa semua kita tak tahu, dan kita serahkan pada Allah Taala. Itu kan imrar. Kalau takwil ni banyak digunakan oleh ulama hadis mutaakhirin. Bermula daripada Imam Baihaqi, Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi. Senang cerita, kebanyakan ulama hadis mutaakhirin mereka gunakan takwil. Apa yang menyebabkan proses tu berubah? Daripada fasa dulu ulama hadis, sahabat, tabi'in, semua imran, maknanya tak sibuk lah. Actually, zaman sahabat tabi'in, dia bukan semua imrar. Okey. Kita kata ramai daripada mereka imrar. Majority. Ya. Dan tidak menafikan zaman sahabat tabi'in pun dah ada yang takwil. Okey. Saya tertarik dengan satu kajian yang dilakukan oleh seorang profesor di Universiti Al-Azhar.
Dan saya pun sempat belajar sekejap dalam kuliah Usuluddin bersama dengan beliau, Profesor Dr. Rabi' Al-Jauhari. Beliau mengarang satu kajian, tajuk dia At-Ta'wil 'inda Salaf. Jadi beliau mengumpulkan nas-nas bahawa pada zaman mutaqaddimin, sahabat, tabi'in, ulama-ulama hadis mutaqaddimin pun ramai yang takwil. Masya Allah, kitab ni telah pun diterjemahkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan telah pun disebarkan dengan tajuk dia Takwil di kalangan salaf. Jadi poin saya adalah zaman dulu, daripada zaman sahabat, tabi'in pun sebenarnya ada dua. Imrar ataupun tafwid dan takwil dah ada. Cuma kita kata ramai daripada mereka memilih imrar kerana tidak kuat keperluan untuk takwil ketika itu. Tetapi bila zaman tu berubah dengan kemunculan aliran-aliran pemikiran baru seperti Mu'tazilah dan sebagainya, maka datang satu tuntutan yang kuat untuk takwil. Jadi ramailah ulama setelah adanya takwil ni, mereka menggunakan kaedah takwil untuk memahami hadis-hadis mutasyabihat. Jadi zaman salaf dulu dengan zaman khalaf sekarang, dua-dua ada tafwid, dua-dua ada takwil. Cuma zaman dulu dia tidak dominan. Zaman sekarang didominankan takwil. Okey, sekarang kita ada beberapa istilah lah. Satu imrar ataupun tafwid. Yang kedua adalah takwil dan yang ketiga adalah isbat. So kalau kita sebutlah, kita nak aplikasikan apa yang Ustaz sebut tu, bila kita sebut satu surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kalau imrannya, orang tanya apa maksud Ar-Rahmanu ala arsyistawa, jawab Ustaz adalah Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Imran, lalukan saja. Istawa. Tidak dibincangkan, tak dijelaskan. Beriman seperti mana dia datang. Betul. Kalau takwil itu dah mula menentukan makna, tetapi mencari ataupun menentukan dengan makna yang sesuai bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang layak dinisbahkan pada Allah Taala. Tapi kalau isbat ni, dia kata istawa makna duduk. Jadi Allah duduk atas arasy. Jadi itu yang kata tak sama ahli hadis dengan golongan Wahabi pada era sekarang lah. Betul. Kalau begitu, kita nak pergi kepada lebih lanjut dalam nas mutasyabihat. Bila kita sebut tentang ayat Al-Quran yang dinisbahkan pada Allah Ta'ala, tetapi kalau kita ambil cara zahir, literal, dia akan jadi Allah tu ada tubuh badan, ada anggota, ada mata, ada kaki, betis dan sebagainya. Tu nas mutasyabihat lah sebahagiannya. So dalam memahami nas mutasyabihat ini, Imam Nawawi dan Ibn Hajar Asqalani, macam mana kaedah mereka? Saya suka tarik ke belakang sikit lagi supaya kita lebih faham konteks ni kan. Al-Quran tu kan diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab tu sendiri, dia terbina di atas macam-macam cabang ilmu. Tidak dinamakan bahasa Arab kalau dia kosong daripada cabang-cabang ilmu ini. Salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab, ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni, kalau bahasa kita panggil ilmu sastra kan. Ilmu balaghah ataupun sastra bahasa Arab, dia ada dia punya topik-topik, subjek-subjek dia kan. Antara topik-topik terpenting dalam ilmu balaghah itu apa yang dipanggil sebagai majaz mursal, isti'arah, tashbih dan sebagainya. Kita dalam bahasa Melayu kita ni pun bila bincang pasal sastra, kita ada konteks-konteks seperti metafora, kiasan dan sebagainya. Mana-mana bahasa kat dunia mesti ada benda tu. Jadi begitulah Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, mustahillah dalam Quran itu tidak ada unsur-unsur sastra yang saya sebutkan tadi. Takkanlah Quran kosong daripada isti'arahnya, dengan kinayahnya, dengan majaz mursalnya, dengan tashbihnya. Dalam bahasa Arab ada ilmu tu, tiba-tiba dalam Quran tak ada. Mustahil. Jadi bila kita setuju Al-Quran itu memang terbina di atas konteks-konteks ilmu lughah Arabiah, ilmu balaghah itu semua, maka nak tak nak kita kena bersetuju, kita kena memahami Al-Quran itu dengan ilmu-ilmu tadi. Mana mungkin tiba-tiba kita nak fahamkan Quran, kita ilmu ni kita tolak tepi.
Ini tak boleh diterima, tak boleh diterima di akal. Sebab itu Al-Quran itu mesti dipahami dengan ilmu balaghahnya, dengan semua apanya kan. Itulah yang dilakukan oleh para ulama kita dalam konsep takwil. Takwil ni macam mana? Kita ambil satu perkataan, dia ada maksud asal, dengan dia ada maksud kiasan. Kita tinggalkan maksud asal dia, ambil maksud kiasan dia, ini dipanggil takwil. Kenapa kita tak ambil maksud asal? Ada sebab-sebab tertentu kita memang kena tinggalkan maksud asal. Tak boleh ambil maksud asal. So dua-dua tu masih maksud kepada perkataan tu. Ya. Bukan pandai-pandai lah. Bukan pandai-pandai. Okey. Saya suka bagi satu contoh. Okey. Contoh ni insyaAllah kita senang faham. Kita bawa kereta highway kan. Kita tengok dekat tepi jalan tu ada papan tanda kan. Kat papan tanda ditulis, hulurkan tangan anda kepada orang-orang yang keadaan susah. Lagu mana kita nak faham kata-kata tu? Okey tak kita pergi dekat orang susah, Assalamualaikum, kita bagi tangan kita kat dia. Kenapa? Ni papan tanda suruh saya hulurkan tangan kepada orang susah. Adakah ini makna dia? Saya rasa orang paling tak betul akal dia pun takkan faham macam tu. Maksud hulurkan tangan, tangan di sini bukan ni. Tapi tangan di sini maksud dia lain, iaitu bantuan. Ada ke orang pertikaikan? Kenapa fahamkan tangan dengan bantuan? Tak, benda tu memang logik akal. Hulurkan tangan kepada orang susah, maksudnya hulurkan bantuan kepada orang susah. Ya. Clear kan? Kita tak faham tangan di situ, makna asal dia tangan. Sebab memang tak boleh terima akal. Saya nak bagi satu contoh lagi. Boleh. Nak bagi tahu Quran dan hadis dalam beberapa situasi tidak boleh sama sekali dipaham dengan faham zahir, faham literal atau makna asal dia. Ada satu hadis yang sangat famous tuan-tuan, rasanya kita semua pernah dengar. Sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hadis ni saya suka sebut sebagai contoh. Nak menunjukkan Quran hadis tak boleh pakai, always nak pakai literal, tak boleh. Kata Nabi, siapa daripada kamu lihat kemungkaran, dia kena cegah kemungkaran itu dengan tangan dia. Okey. Kita kat sini Masya Allah ramai pakcik-pakcik semua kan. Kalau kita tanya pakcik-pakcik ni, yang Nabi suruh kata cegah kemungkaran dengan tangan maksudnya apa? Saya yakin tak ada seorang pun dia faham tangan di sini maksudnya maksud asal tangan. Sebab kalau kita faham lagu macam tu, maksud dia kita jumpa orang buat salah, kita pergi tumbuk dia. Bertumbuk pula. Dia pula jadi mungkar. Kenapa tumbuk saya? Dah Nabi kata cegah kemungkaran pakai tangan. Inilah betul kan? Kalau faham tangan tu tangan, tampar ke, cubit ke, takkanlah itu maksud kata-kata Nabi. Saya rasa budak sekolah rendah boleh faham bahawa tangan di sini bukan maksud asal. Tangan di sini maksudnya kuasa. Okey. Guna kuasa, guna jawatan, guna pangkat. Sebagai ketua kampung ke, apa YB ke, gunakan kuasa cegah kemungkaran. Okey, next kata Nabi dalam hadis tadi, wa illam tastati' fabil lisanihi. Kalau tak boleh cegah kemungkaran guna tangan, maka dengan lidahnya. Agak-agak lidah di sini maksudnya apa? Sudah. Jeli lidah. Takkan jeli lidah kan? Takkanlah maksudnya lidah yang anggota lidah ni. Semua orang akan faham maksud lidah di sini adalah nasihat. Amar ma'ruf nahi munkar. Bukan lidah ni. Cuba bayangkan kalau ada orang juga degil. Orang ni sembilan khabar bega. Dia bega juga nak faham hadis tu ikut literal. Apa akan jadi? Memang parahlah. Kenapa dalam hadis ni kita boleh faham tangan sebagai kuasa, lidah sebagai nasihat, tapi konteks yang sama kita bawa pergi Quran jadi tak boleh pula. Sebab apa? Sama je kan? Itu baru contoh, satu contoh. Sebenarnya banyak contoh lain kita boleh bagi. Dalam bahasa Melayu kita boleh bagi kan? Sebab kita takkan lari daripada
dia punya sastera dia tu, metafora ke, kiasan ke. Kan, kita jumpa orang kita kata dekat dia kan, kau jangan banyak bising, kau punya rahsia semua dalam genggaman Dan. Apa maksud takkanlah orang tu datang tengok jap genggaman ada tak rahsia Dan dalam tu. Takkanlah dia faham macam tu. Kiasan kan. Okey. Semua ulama kita bersepakat fahamkan Quran tu dengan cara kiasan tadi, dengan isti'arah tadi, dengan balaghah tadi. Maka di sinilah datangnya konsep takwil. Istiwa. Asal maksud istiwa, duduk. Kalau kita kata Allah Ta'ala duduk, maka dia akan melazimi benda-benda lain. Orang kalau nak duduk, kena ada anggota badan, kena ada tempat duduk, kena touch, ni baru duduk. Demi nak mengelakkan memberi kepahaman macam tu, demi tak nak menjisimkan Allah, mentashbihkan Allah, samakan Allah dengan makhluk, maka ulama memilih makna istiwa daripada sudut kiasan. Dia termasuk makna istiwa, tapi dia bukan makna asal, di makna kiasan. Maka mereka pun kata maksud istiwa di sini menguasai. Sama juga dengan ayat-ayat lain, contohnya tangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Takkan kita nak kata Allah tu ada tangan Allah atas tangan mereka. Mereka meninggalkan makna asal bagi tangan, mereka pilih satu makna kiasan bagi tangan, kuasa. So daripada sudut bahasa benda tu tak salah. Bahasa Arab yang menjadi bahasa Quran memang membantu kita untuk memahami ayat-ayat itu dengan kaedah takwil. Maka itulah kaedah yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah, termasuk Imam Ibn Hajar, termasuk Imam Nawawi, termasuk ulama-ulama kita majoriti memahami ayat Quran dan hadis mutasyabihat berdasarkan kaedah takwil, yang mana kaedah takwil ini adalah himpunan daripada ilmu-ilmu bahasa Arab. Maka di situlah terbentuk takwil tadi. Okey, jadi kalau kita katakan itulah takwil, tak bersalahanlah dengan kaedah para ulama silam. Bahkan Imam Malik walaupun cenderung kepada imra ataupun tafwid, Imam Malik masih takwil. Imam Bukhari sendiri pun. Tetapi ada yang menarik apabila kita bercerita tentang Imam Bukhari ni, ada kelompok-kelompok Wahabi suka untuk menyandarkan akidah tajsim, menjisimkan Allah, menyatakan Allah ada anggota, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dengan kitab Sahih Bukhari itu sendiri. Kerana kitab Sahih Bukhari mempunyai dua tajuk yang seakan-akan serupa, iaitu Kitabul Iman dan Kitabut Tauhid. Jadi pertama dululah, apa tujuan dan perbezaan Kitabul Iman dan Kitabut Tauhid? Kitab Al-Iman, Imam Al-Bukhari kumpulkan dalam tu hadis-hadis yang lebih bersifat general, berbincang tentang keimanan, ketakwaan kepada Allah. Manakala kitab Tauhid, Imam Al-Bukhari secara spesifik banyak mengumpulkan dalam tu hadis-hadis yang bersifat mutasyabihat. Jadi itu beza Kitabul Iman dengan Kitabut Tauhid dalam Sahih Bukhari. Dan sebenarnya cara yang sama juga diguna pakai oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Nasa'i, di mana Imam An-Nasa'i ada satu tajuk dalam Sunan Nasa'i, Kitabun Nu'ud. Dalam tu Imam Nasa'i kumpulkan dalam tu hadis-hadis yang mutasyabihat. Berbeza dengan metod Imam Abu Daud dengan Ibnu Majah. Imam Abu Daud dengan Ibnu Majah, mereka tak ada satu tajuk yang khusus yang dalam tu dia orang kumpulkan hadis mutasyabihat, tak ada. Tetapi mereka kelompokkan hadis-hadis mutasyabihat dengan hadis-hadis lain dalam kitab As-Sunnah. Okey. Jadi masing-masing ada cara yang masing berbeza sikit. Ala kulli hal, Imam Al-Bukhari nak bezakan Kitab Iman dengan Tauhid. Kitabul Iman tu lebih kepada hadis-hadis yang berbicara tentang keimanan lah. Asas tu lah. Asas keimanan. Dia lebih bersifat general. Adapun Kitabut Tauhid, Imam Bukhari lebih banyak tumpu kepada hadis-hadis yang lebih muyul kepada mutasyabihat. Apa yang berlaku pada era sekarang?
mereka mengatakan bahawa sebenarnya Imam Bukhari berakidah sama dengan mereka. So bila dia kata kami Wahhabi lah, Wahhabi kata akidah kami sama dengan Imam Bukhari. So awak nak sesatkan kami, awak sesatkan Imam Bukhari. Kerana mereka dalam media sosial, di dalam website, dalam penulisan, mereka katakan Imam Bukhari tidak menerima takwil dan tidak menerima tafwid. Tadi kita sebut ada 3, takwil, tafwid ataupun imrar, dan kemudian isbat. So mereka kata Imam Bukhari takwil pun tidak, imrar pun tidak, tafwid pun tidak. So mereka nak kata sama dengan mereka, iaitu isbat. Apa pandangan Ustaz? Saya rasa orang kalau mengkaji kitab Sahih Bukhari dengan lebih insaf, saya rasa takkan taradud, takkan berbolak-balik dalam menyatakan Imam Al-Bukhari tidak isbat. Bahkan macam kita kata tadi, ulama zaman dulu mereka ada 2, sama ada imrar ataupun takwil. Saya tengok dia punya salah faham tu berlaku kalau ulama hadis zaman dulu mereka tak takwil, mereka guna imrar ni, maka di situ jadi macam point untuk pihak-pihak ni claim, tengok Imam Bukhari tak takwil. Jadi Imam Bukhari sama macam kami. Kan kita kata ada 2 cara. Kalau Imam Bukhari pilih imrar, tidak bermakna dia menolak takwil. Kan? Jadi dalam Sahih Bukhari kita boleh jumpa dua-dua. Baik. Apa bukti yang menunjukkan Imam Bukhari tidak menolak takwil? Pertama sekali, dia punya munasabah, dia punya apa kata orang, point yang kita boleh tengok adalah bila Ibnu Hajar kata Imam Al-Bukhari dalam bidang akidah banyak berpandukan Ibnul Qulab. Ibnul Qulab adalah ulama yang mengamalkan takwil. Ya, betul. Dan itu punca beliau ini banyak kena sarang dengan ulama-ulama lain pula. Maksudnya Ibnul Qulab ni memang terkenal dengan takwil. Okey. Jadi Imam Bukhari yang berpandukan kepada Imam Al-Qulab agak-agak macam mana? Daripada satu sudut kita dah nampak possibility Imam Bukhari itu menerima takwil. Okey. Itu bau teori kan? Ya. Yeah. Okay. Secara praktikalnya kita pun buka lah kitab Sahih Bukhari, nak cek. Rupa-rupanya paling sikit ada 3 tempat Imam Bukhari menggunakan kaedah takwil. Kita buka kitab tafsir dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika Imam Al-Bukhari menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram." Imam Bukhari sambung sekali lagi, ai mulkuhu. Maksudnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa, dan akan kekallah wajah Tuhanmu yang Maha Agung. Ayat Quran. Imam Bukhari kata Imam Bukhari kata mulkuhu, maksudnya yang akan kekal itu adalah kerajaan Allah. Jadi Imam Bukhari faham kalimat wajhuhu tu dengan mulkuhu. Kita nak bagi istilah apa perbuatan Imam Bukhari ni? Ada setengah orang dia tak nak terima juga ni takwil. Dia kata, oh ini bukan takwil, ni tafsir. Tafsir dengan takwil ni dia hanya satu perbezaan terminologi. Cara nak faham ayat tu. Imam Bukhari faham ayat tu macam mana? Tu je soalan saya. Dia faham muka ke dia faham selain daripada muka? Selain daripada muka lah, sebab mulkuhu kan. Jadi takwil lah kat situ. Okay, itu satu. Nombor 2, ketika Imam Al-Bukhari menyebut tentang ayatul kursi, wasi'a kursiyuhu, Imam Bukhari kata ai ilmuhu, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Imam Bukhari kata ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Imam Bukhari faham kursi itu ilmu. Okey, ini apa kita nak panggil kalau bukan takwil? Ya. 2 dah. Nombor 3, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala juga, kalau tak silap saya dalam kitab tafsir juga, firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ma'ana. Imam Bukhari kata ilmahu. Dalam firman Allah, Allah bersama dengan kita. Maksudnya macam mana? Allah bersama tu maksudnya macam mana? Imam Bukhari kata ilmu Allah tu bersama dengan kita. Maksudnya ilmu Allah tu sentiasa mengawasi kita.
Semua ni menjadi bukti bahawa Imam Bukhari tidak menolak takwil, bahkan beliau mempraktikkan takwil. Kalau ada tempat tertentu Imam Bukhari tak takwil, itu maksudnya imrar. Itu tidak mengilzamkan bahawa Imam Bukhari isbat dan menolak takwil. Cuma kat sinilah ada golongan ni dia akan bermain kat situ. Dia kata, tengok Imam Bukhari tak takwil pun. Jadi samalah macam kita. Tak boleh lah cepat sangat buat macam tu. Kat sini Imam Bukhari guna imrar, kat sana Imam Bukhari guna takwil. Apa masalah? Dua-duanya metodologi mereka. Jadi kat situ memang sangat clear bahawa Imam Bukhari tetap menggunakan takwil. Dia sebenarnya kadang-kadang orang tak perasan Asy'ariyah tu sendiri menerima dua-dua keadaan. Dalam kitab sekecil-kecil kitab Jawil, kitab Faridatul Faraid pun dia sebut bahawa ahli sunnah ada dua, iaitu tafwid dan takwil. Jadi tafwid dan takwil tu kira memang diterima. So kadang-kadang ada je ulama dia bab ni dia imrar, tafwid, menyerahkan makna pada Allah Ta'ala, lalukan sahaja perkataannya. Dan ada keadaan yang mana mereka perlu menentukan. Contoh, bila mereka cuba nak literal, nak kata dia ayat Allah ada tangan, tanganlah. Ada jari, jarilah. Ada ayat tentang betis, betislah. Ada ayat tentang wajah, wajahlah. Lepas tu semua dia sabitkan pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba datang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man semuanya akan binasa. Yang disebutkan ayat sebelumnya. Maknanya semua binasa kecuali kalau kata nak literal, wajah ialah kekal. Maknanya yang dia sabitkan semua anggota Allah Ta'ala itu binasa, hanya kekal wajah. Di situ yang dia agak tergugat itulah. Jadi ini yang kita tengok sebenarnya mereka agak dia tak teguh lah dalam ni. Tiba-tiba dalam bab ni tak apa, sini tafsir okey kan. Dalam bab lain takwil tak boleh. Tapi kita tengok itu yang mereka permainkan pada Bukhari. Ada juga yang mereka permainkan pada Imam Tirmizi. Kerana katanya Imam Tirmizi mengkritik perbuatan takwil dan menyamakan ianya sebagai sama dengan golongan Jahmiyah. Jadi biasalah Asy'ariyah ni dia kena sama ada Asy'ariyah ni kena sebagai Jahmiyah ataupun ditohmah sebagai Mu'tazilah. Jadi mereka kata, tengok Tirmizi, Imam Tirmizi pun kata perbuatan mentakwil itu adalah sama dengan Jahmiyah. Apa pandangan Ustaz? Tentang Imam Tirmizi, Imam Tirmizi ada mengkritik tentang takwil. Cuma macam mana kita nak faham Imam Tirmizi yang mengkritik takwil? Yang dikritik oleh Imam Tirmizi adalah takwilnya Jahmiyah. Kerana di tempat Imam Tirmizi pada zaman beliau memang banyak Jahmiyah. Jadi muncullah satu, kata orang, Imam Tirmizi nak defense. Jadi beliau serang takwil, dan maksud serang takwil itu takwil Jahmiyah. Yang kita sedia maklum, takwil Asy'ariyah, takwil Jahmiyah tu bezanya macam langit dan bumi. Okey. Asy'ariyah dalam pada mereka mentakwil, mereka ada syarat-syarat yang sangat ketat. Jahmiyah pada mereka mentakwil, mereka tak ada syarat, mereka tak ada undang-undang, mereka takwil ikut suka hati. Jadi Imam Tirmizi bukanlah menolak takwil dengan arti kata takwil secara mutlak, tapi yang ditolak, dikritik itu takwil Jahmiyah. Okey, kalau kita cakap macam tu mesti orang akan bantai. Suka hati je. Dalil mana dalil? Kan. Kena kat dia boleh pula pusing Dalil dia mudah je. Bila kita tengok Sunan Tirmizi kan, rupa-rupanya Imam Tirmizi pun menukilkan pandangan ulama lain tentang takwil. Paling sikit ada lebih kurang ada 3-4 tempat Imam Tirmizi menukilkan tentang takwil, dan Imam Tirmizi juga mentakwil. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, hadis yang menyebut tentang apabila hamba-Ku datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan pergi kepadanya dalam keadaan aku harwalah, berlari-lari anak. Subhanallah. Kalau ikut kepahaman literal Wahabi, maksudnya Allah berlari anak.
Parah. Okey. Apa kata Imam Tirmizi tentang kalimat harwalah di sini? Kata Imam Tirmizi menukilkan kata-kata Imam Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Imam Sulaiman bin Al-A'mash kata birrahmati wal maghfirah. Maksud Allah berlari-lari anak tu, maksudnya Allah segera melimpahkan keampunan dan juga rahmat. Bukan berlari anak. Tak ambil literal juga. Imam Tirmizi menukilkan daripada Imam Al-A'mash tanpa ta'liq. Kita faham kaedah dia as-sukutu alamatur ridha. Kalau Imam Tirmizi tak setuju dengan takwilan itu, lepas beliau nukil takwil, beliau akan kritik, tapi tak kritik. Beliau nukil saja, menunjukkan beliau terimalah takwilan tu. Dan kalau tak terima takwilan tu pun tak boleh buat apa, sebab mana mungkin kita nak terima Allah itu harwalah, Allah tu berlari-lari anak. Mana mungkin nak fahamkan hadis ini tanpa takwil. Jadi kat situ Imam Tirmizi menukilkan takwilan Imam Amash tentang Allah itu al-isra' bil maghfirah wal rahmah. Okey, itu satu hadis dah. Hadis kedua, dalam tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menyatakan mereka-mereka yang melupakan kami akan melupakan mereka. Apa kata Imam Tirmizi? Maksud Allah melupakan mereka ni, Allah membiarkan mereka dalam keadaan diazab. Membiarkan mereka dalam keadaan azab, itu maksudnya lupa. Ada tak Imam Tirmizi isbat kat situ Allah tu maksudnya lupa? Allah bersifat lupa pula Habis. Jadi Imam Tirmizi mahamkan Allah lupa tu maksudnya Allah biarkan mereka dalam azab. Khizlah, biarkan. Ya. Jadi kat situ pun takwil. Kita sebenarnya kalau kita renung sikit, bagi yang menyatakan kita kenapa tak berpegang dengan zahir kan, kita jawab dekat mereka, sebenarnya kita tak boleh nak pegang dengan zahir dalam beberapa keadaan. Bayangkan kalau orang yang berpegang zahir ayat Quran ni, dalam Al-Quran ada menyebut Allah tu lupa. Kita nak faham macam mana Allah tu lupa? Tanyalah semua geng-geng Wahabi ni, you faham lupa ni macam mana? Nisbah sifat lupa pada Allah macam mana? Bukankah itu nisbah kekurangan dan kelemahan? Cuba elak daripada takwil kat sini. Tak boleh. Dalam surah Tariq, apa Allah Ta'ala kata apa? Wa akidu kaida. Kan? Mereka membuat tipu daya. Dan kami pun buat tipu daya. Allah menisbahkan pada dirinya tipu daya. So macam mana nak faham ayat ni? Kalau bukan dengan cara takwil. Kalau pakai kalimat, kalau pakai cara isbat, kita kenalah nisbahkan tipu daya pada Allah. Allah tu penipu ke? Subhanallah, batal lagi dah. Dalam keadaan macam ni, macam mana kita nak buat? So, tak masuk akal kalau kita kata Al-Quran tu boleh semuanya dipahami dengan literal macam tu je. Sebab dalam Quran ada menisbahkan benda yang memang tak boleh nisbah pada Allah. Allah sendiri menisbahkan pada diri dia benda yang tak boleh nisbah pada diri dia. Macam mana nak faham kalau bukan dengan cara takwil? Kan? Jadi takwil itu satu benda yang memang tak boleh lari. Jadi Imam Tirmizi ke Imam Al-Bukhari ke, mereka takwil dalam kitab-kitab mereka. Jadi ada satu tempat Imam Tirmizi pakai imrar. Tapi takkan sebab beliau tidak takwil kita terus claim dia tak takwil. Habis ada tempat lain yang beliau takwil, macam mana pula? Takkan kerana beliau mengkritik takwilnya Jahmiyah, kita kata beliau mengkritik takwil secara keseluruhan. Kat situlah diperlukan penjelasan. InsyaAllah. Kita yang soalan terakhir ni Ustaz, sebab volume suara Ustaz dah makin rendah. Makin hilang. So kita takut dah pancit tengah jalan ni, kita bagi soalan terakhir. Tapi kalau jemaah ataupun para hadirin di media sosial nak tanya soalan, boleh tulis. Yang jemaah nanti saya buka, kalau ada soalan yang terbuku di hati, saya akan buka sekejap lagi. Soalan terakhir Ustaz, Imam Tabari, seorang muhaddisin, mufassirin yang hebat kan, ada dakwaan mengatakan bahawa Imam Tabari menerima perkataan istawa dengan tafsiran ataupun penentuan makna sebagai yaq'an, duduk.
Jadi istawa tadi Ustaz ada sebut, istawa kalau kata imrar, istawalah, istiwa. Kalau kata ta'wil, istawa dengan makna Allah menguasai ke atas arasy. Tetapi kalau kata isbat, maknanya Imam Tabari dia kata dia lah, Imam Tabari pun mengisbatkan makna istawa dengan makna yaq'ad, duduk. Jadi kalau duduk ni makna memang betul-betul literal lah. Apa pandangan Ustaz? Alhamdulillah, berkenaan metodologi Imam At-Tabari ni, alhamdulillah kita pernah buat kajian dan kita pernah buat berpentangan dalam seminar dan sebagainya. Jadi apa yang saya kumpulkan bahan-bahan tentang metodologi Imam At-Tabari, ada 2 tesis. Rasanya tesis PhD dah orang buat kajian tentang metod Imam Tabari dalam mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Kita boleh simpulkan Imam Tabari juga mengamalkan kedua-dua konsep tadi, iaitu imrar ataupun tafwid dengan takwil. Dalam memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, metod Imam At-Tabari adalah beliau akan menukilkan semua pandangan yang ada pada memahami ayat tu. Jadi pada ayat ni Imam At-Tabari menukilkan 3 pandangan. Pandangan daripada suruh bahasa, pandangan daripada ni, dengan pandangan yang ketiga. Salah satu pandangan yang dinukilkan oleh Imam At-Tabari adalah yaq'ud. Cuma soalnya, adakah itu pilihan beliau ataupun itu bukan pilihan beliau? Takkanlah sebab beliau menukilkan saja kita terus kata inilah pandangan dia. Dia pandang, beliau membawa 3 pandangan. Takkan 3 pandangan tu kita nak nisbah pada Imam Tabari. Menariknya, setelah menukilkan 3 pandangan, beliau merajihkan pandangan yang ketiga yang memberi makna al-istiwa itu istaula wa'ala, meninggi. Bila beliau merajihkan nombor 3 ni pun belum nampak betul-betul clear. Lebih lagi sikit lagi, beliau menukilkan ala uluwa mulkin wa sultan la uluwa intiqalin wa zawal. Itu yang beliau nukilkan, kata-kata Imam Tabari dalam tafsir Tabari. Itu yang dia nukil ataupun memang dia punya? Tak, itu pandangan beliau. Okey. Maksud orang ramai tak tahu. Jadi maksudnya Imam Tabari kata yang dimaksudkan pandangan ketiga, beliau sedang membicarakan pandangan ketiga. Pandangan 1 dan 2 beliau nukil, tapi menukil sahaja. Pandangan ketiga beliau nukil yang beliau cuba kuatkan dan beliau cuba tarjih dengan pandangan ketiga. Dengan akhir sekali, panjanglah perbincangan beliau nak merajih dengan pandangan ketiga tu. Dalam tengah-tengah nak merajih dengan benda tu, beliau sebut ayat ni. Ala uluwa mulkin wa sultan la uluwa intiqalin wa zawal, ataupun zawal wa intiqal. Maksudnya Allah itu meninggi dengan ketinggian kekuasaan dan kerajaan, kepemilikan. Tingginya Allah itu sebagai pemilik, tingginya Allah itu sebagai penguasa. Bukan yang tinggi Allah itu sebagai ketinggian berpindah randah, ataupun ketinggian yang kejap ada, kejap tak ada. Jadi kalau kita boleh ringkaskan kata-kata tu di situ, Imam At-Tabari tidak memahami istaula dengan makna isbat, dengan makna lafzi, dengan makna yaq'ud. Walaupun beliau ada nukil, tapi nukilan itu bukan pilihan beliau. Kan? Sebab tu juga bila kita rujuk tesis-tesis tadi kan, dalam tesis tu mereka bahagikan. Di sini Imam Tabari imrar, di sini Imam Tabari takwil. Ada kalanya satu ayat yang sama, ada tempat beliau guna imrar, ada tempat lain beliau gunakan takwil. Jadi untuk kita nak claim bahawa inilah manhaj Imam Tabari, itu memang perlukan kepada kajian. Wallahu a'lam. Okey, kita dah habis 10 soalan lebih kurang berkenaan dengan akidah ahli hadis ni. Kita buka soalan kalau ada jemaah nak tanya soalan. Ke kaki dah bengkak dah. Jadi macam ada soalan, boleh. Inilah saya sebagai orang biasa kan.
Untuk satu kesimpulan lah, sebab saya ada terbaca yang saya baca, Imam Malik dan juga Ahmad Hanbali dia adalah juga, tetapi dia punya aliran ni, dia seperti mana yang Daniel cakap tadi, dia lah berpegang kepada mutasyabihat literal lah, untuk mengelakkan tidak menggunakan didaktik atau kias dalam menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat tadi lah, ya. Jadi persoalannya dalam zaman sekarang, saya dapat lihat juga ada perkembangan aliran-aliran yang kita tak dapat mengelakkan, sebab Imam Malik ke Malikiyah ke Hanbaliyah ke Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi dalam konteks negara kita ni, ya, jadi ada juga aliran-aliran yang berpegang kepada mutasyabihat tadi lah, sehingga baru ni ada lihat lihat atau satu yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi macam mana kita sebagai awam untuk mengelakkan ataupun apakah salah ataupun untuk menjadi satu jalan yang perlu kita pegang semuanya, sebab masing-masing pun mendakwa mereka juga adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Maliki apa sebagainya, macam tadi Wahabiyah pun, mereka pun kalau kita baca buku mereka pun mereka adalah Wahabiyah, adalah Ahlussunnah wal Jamaah, mentahadkan. So macam mana? Okey. Aliran tu banyak, ada Wahabiyah dan sebagainya. So ada yang takwil, ada tafwid. Jadi semua klaim Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi macam mana orang awam nak tahu yang mana betul, yang mana salah, yang mana perlu diikuti, dan perlu setuju tak Ahlussunnah Wahabi tu Ahlussunnah wal Jamaah? Pertama sekali, dia bukan kita di Malaysia je, majoriti di dunia adalah aliran Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang mana aliran Asy'ariyah Maturidiyah tidak bersetuju dengan berpegang kepada mutasyabihat secara literal. Kalaulah Imam Malik dan Imam Ahmad, yang merupakan dua imam besar dalam Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berpegang dengan mutasyabihat, takkanlah kita menolak pendekatan itu. Maka di situ timbul satu persoalan. Benarkah Imam Malik, Imam Ahmad berpegang secara literal dengan ayat mutasyabihat, atau sebenarnya itu hanya dakwaan semata-mata? Kebanyakan tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi semua diklaim sebagai mengambil mutasyabihat dengan literal. Kalau macam geng Wahabi ni, Bukhari pun dia sabu, dia kata Imam Bukhari pun pegang mutasyabihat zahir. Imam Tirmizi pun tak terima takwil, pegang mutasyabihat zahir. Imam Tabari pun, maksudnya semua diklaim. Jadi kat situlah dia tang perbincangan, ada kajian. Betul ke Imam Malik berpegang dengan mutasyabihat secara zahir? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak, confirm tidak. Kata-kata Imam Malik yang begitu clear, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Kan? Datang seorang tanya kepada Imam Malik, istiwa ni apa maksud? Imam Malik. Imam Malik kata istiwa tu dah sedia maklum, ada dalam Quran, faham yo. Cara dia tak tahu. Kan? Tak membicarakan itu lebih baik, yang bertanya itu hukumnya bid'ah. Maksud dia, Imam Malik tak kata istiwa tu istiwa. Dia kata tak payah bincang. Kat situ maksudnya tafwid. Bukannya mengambil makna istiwa tu secara linguistik. Bukan maksudnya Imam Malik faham tu duduk. Tapi Imam Malik kata ada dalam Quran dan serahkan kaifiat dia pada Allah Ta'ala. Kita tak tahu apa cerita. Macam tu tak tahu. Itu kan tafwid kan. Tapi Imam Malik faham tak dengan makna duduk? Oh tak faham. Tak ada dalil bahawa Imam Malik faham dengan cara duduk. Maka di situ kalau ada yang kata Imam Malik berpegang dengan mutasyabihat secara zahir, itu hujahnya tak ada. Imam Ahmad pun sama. Ada tak
satu kenyataan yang begitu clear yang kata Imam Ahmad, pegang dengan makna linguistik, literal bagi ayat-ayat mutasyabihat. Tak ada. Yang kita jumpa kebanyakannya tafwid, serahkan makna. Cuma bila tafwid ni, kat situ ada permainan kat situ, game kat situ kan. Bila mereka dah tafwid, lah. Tiba-tiba datang puak ni, dia kata, ini isbat lah ni. Main tarik-tali. Kan. Dia menyorok di sebalik. Jadi macam saya kata tadi, kalaulah Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal pegang secara literal kan, kita sebagai pengikut ahli sunnah takkan kita menolak pendekatan tu. Saya rasa kalau Imam Malik, Imam Ahmad terima, saya rasa saya pun terima. Ya. Kalau tu soalan kalau. Tapi menurut, tak payahlah kita nak cerita banyak kan. Kalau Imam Malik terima, majoriti ulama mazhab Maliki pakai takwil. Takkanlah dia orang tak ikut imam dia orang sendiri. Betul tak? Betul. Berapa ramai pengarang kitab tafsir, pengarang kitab hadis ulama Malikiyah takwil? Takkan dia tak ikut imam dia, imam mazhab dia, Imam Malik kan? So di situ yang klaim tu ramai. Cuma betul ataupun tidak, kat situlah peranan ilmu. Kalau saya dengan masyarakat umum, saya cakap satu je. Kita punya, apa istilah dia? Ikutlah arus perdana. Ikut arus perdana. Arus perdana di dunia pada hari ni, yang dominan kat dunia ni, Asy'ariyah Maturidiyah. Dan saya rasa tak ada siapa yang boleh menafikan apa yang saya cakap. Negara mana yang mendukung akidah Asy'ariyah Maturidiyah? Saya rasa 80% daripada negara Islam pakai Asy'ariyah Maturidiyah. Pergilah mana-mana belajar sifat 20. Pergilah mana-mana belajar 4 mazhab. Pergi mana-mana mengamalkan tasawuf. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Di negara kita, berapa negeri yang menggazetkan akidah ahli sunnah adalah Asy'ariyah Maturidiyah, dengan berapa negeri yang tak setuju. Majoriti kita setuju. Yang maksud ahli sunnah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Then why not kita ikut arus perdana? Kenapa nak juga ikut satu kelompok kecil yang banyak mendakwa, yang banyak klaim? Datuk kita, nenek moyang kita, guru-guru kita, ulama kita, ikut siapa? Kitab Fathul Bari kita buka, Ibnu Hajar. Syarah Sahih Muslim, Minhajul Talibin, Azkar, 40 Nawawi, karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ikut siapa? Kenapa tiba-tiba dalam satu keadaan kita tinggalkan majoriti ulama-ulama kita, kita pilih satu pendekatan yang bukan pendekatan ulama-ulama kita. Dalam masalah fiqh kita ikut diorang. Dalam masalah tasawuf kita ikut diorang. Tiba-tiba buat akidah, tolak tepi, ambil akidah yang bukan akidah yang dominan pun. Jadi kalau saya dengan masyarakat umum, saya suka pesan, ikut arus perdana, ikut autoriti. Autoriti kita di negara kita, autoriti kita di negeri kita. Kan? Jadi kita kalau dah, yalah, kita pelajar kan, kita dah tengok Mesir, pusat perkembangan ilmu yang paling pesat di dunia pada hari ini. Mesir, Universiti Al-Azhar. Saya dah pergi ke Tunisia, tengok Universiti Zaitunah. Saya dah pergi Morocco, tengok universiti Islam yang paling hebat daripada dulu sampai sekarang. Semuanya ikut arus perdana yang saya sedang membicarakan sekarang ni. Fiqahnya 4 mazhab, tauhidnya Imam Asy'ari, tasawufnya ikut Imam Al-Ghazali, Imam Junaid. Jadi kita di Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan, inilah kita perjuangkan. Baik, itu satulah. Satu lagi, bila datangnya satu aliran, dia hentam semua yang kita sedang perjuangkan ni. Kita perjuangkan mazhab Imam Syafi'i, datang aliran ni, tak payah ikut mazhab Syafi'i, ikut Nabi yo. Dah kenapa engkau ni? Kan? Tengok satu ayat yang sangat jahat. Ayat ni sangat jahat tuan-tuan. Bila keluar ayat macam ni, nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Kalau tuan-tuan rasa jawab apa? Ikut Nabi ya. Ikut Nabi lah. Okay. Untuk menjawab soalan ni, perlu ditanya satu lagi soalan lain. Tanya kepada orang tanya tu kan, engkau rasa Imam Syafi'i ikut siapa? Sudah. Imam Syafi'i ikut Bible ke apa? Soalan dia ni, macam Imam Syafi'i tak ikut Nabi. Betul. Betul tak? Dia kata ikut Nabi ke Imam Syafi'i?
Maksudnya Imam Syafi'i tak ikut Nabi lah. Itu makna soalan dia. Sebab tu saya kata, soalan ni jahat sangat. Saya senang saya ikut Nabi, tapi menerusi Imam Syafi'i. Saya ikut Imam Syafi'i supaya saya dapat ikut Nabi. Ikut Imam Syafi'i, dapat ikut Imam Syafi'i, dapat ikut Nabi. Siapa kita nak fahamkan hadis-hadis Nabi secara direct? Saya gitu duk mengajar. Student belajar bahasa Arab. Saya kata, okay, alif lam dalam Alhamdulillahirrabbilalamin. Alif lam tu, alif lam mana satu? Dalam bahasa Arab, alif lam tu juga ada berpuluh-puluh. Ramai termenung, tak boleh nak jawab. Kalaulah kita alif lam tu pun tak tahu alif lam mana satu, kita nak fahamkan Quran macam mana, nak fahamkan hadis Nabi macam mana. That's why kita perlukan Imam Syafi'i. That's why kita perlukan Imam Nawawi, Imam Suyuti, Ibnu Hajar. Sebab dengan ulama lah kita ikut Nabi, kita fahamkan kalam Allah. Kalau tak ada dia orang, kita nak pergi macam mana? Kan? Jadi kita ikut arus perdana. Bila datang satu aliran, dia tolak arus perdana ni. Mazhab tak payah, ikut Nabi terus. Tak payah ikut Imam Syafi'i. Okay, akidah, Imam Asy'ari tak boleh. Imam Asy'ari ni Mu'tazilah, campur dengan campur dengan Yunani punya falsafah. Habis macam mana? Ikut je Nabi terus. Tasawuf, Nabi tangannya tasawuf. Tak payah tasawuf dah, bid'ah tu. Kalau macam tu, ya Allah, ribuan ulama-ulama kita yang dah memperjuangkan tiga ni, dia orang ni macam mana? Ribuan ulama mazhab Syafi'i, ribuan ulama tasawuf, ribuan ulama Asy'ariyah. Dia orang ni memang memperjuangkan satu benda yang sia-sia ke macam mana? Sebab itulah dalam situasi macam ni, kita bersepakat untuk menghalang kemunculan golongan Wahabiyah. Sebab kemunculan mereka akan menghuru-harakan pengamalan agama dalam kalangan kita. Beberapa negeri di negara kita telah mengeluarkan fatwa pengharaman Wahabi. Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, Sabah, KL, Perak, Sabah. Kalau tak silap Kedah pun saya tak Kedah ingat. dia. Okay. Kita rasa setelah berapa negeri memfatwakan pengharaman Wahabi, rasa-rasa nak diterima lagi ke? Ulama Azhar tolak, ulama Qarawin tolak, ulama Zaitunah tolak, ulama Mekah tolak, ulama Ahli Sunnah Dioban tolak. Setelah kelompok ni ditolak oleh ulama seluruh dunia daripada zaman munculnya Wahabi sampai sekarang, adakah patut kita yang menerima dia orang? Ini yang perlu kita perhalusi. Jadi untuk kita menerima Wahabiyah ni sebagai salah satu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, itu satu perkara yang kita tak dapat diterima. Bukan saya, bukan yang tak boleh terima itu saya. Inilah kajian dan keputusan yang telah dipegang oleh ulama daripada dulu sampai sekarang di seluruh dunia dan di negara kita pun kebanyakan negeri. Termasuk Negeri Sembilan antara yang terawal mengeluarkan Negeri fatwa Sembilan tentang Wahabi. antara negeri terawal yang menghalang kemunculan Wahabi ni. Lepas tu soalan, kalau tadi dia tanya nak ikut Nabi ke Imam Syafi'i, saya ada soalan lain. Nak ikut Imam Syafi'i ke ikut Wahabi? Kan? So awak kata soalan tu ikut Nabi ke Syafi'i. Okey, kita kata ikut awak pula nak ikut Imam Syafi'i ke ikut Wahabi. Masa tu dia baru tahu pula nak ikut Imam Syafi'i. Saya sebenarnya sangat memahami situasi masyarakat umum yang mereka nak kata macam mana? Terpesona. Terpesona satu. Lebih kepada terpesona, saya kata bingung. Itu ayat follow mana? Ayat saya elok lagi. Sorry lah, kasar pula bahasa aku kan. Masyarakat umum dalam keadaan bingung, dalam keadaan poning, dalam keadaan mana satu dia nak pakai ni kan. Sebab tu kita pesan pegang autoriti. Autoriti kita selamat. Kita nak mencari ilmu akidah, fiqh, tasawuf, belajar di tempat yang telah diluluskan oleh autoriti. Masjid kita, surau kita diajarkan ilmunya oleh ustaz-ustaz yang telah diluluskan tauliahnya daripada Jabatan Mufti. Inilah pegangan kita.
Dia keadaan menjadi lebih serabut bila ramai orang mengambil ilmu daripada media. Yang bercakap dekat media ni, tuan-tuan rasa berapa ramai yang ada tauliah yang khusus, yang memang dibenarkan untuk mereka menyampaikan dakwah. Semua orang boleh bercakap kat media. Percaya cakap saya, pergi buka YouTube, yang memperjuangkan LGBT pun bercakap dekat YouTube. Macam-macam ajaran sesat yang mengaku Nabi Muhammad sebagai Tuhan pun bercakap dekat TikTok. Yang Syiah, yang liberal, yang semua ada dekat media. Kalaulah media tu lah kiblat kita nak mengambil ilmu, maksudnya huru-hara agama kita. Tak pelik lah anak-anak muda kita, dia orang pergi buka YouTube, akhirnya ending dia menjadi pejuang LGBT kat Malaysia. YouTube je dah cukup. Jadi sebab tu, kepahaman, ilmu agama, pendirian kita tak boleh ambil dekat media sosial. Dia tergabur. Benda tu diambil dengan satu keadaan yang tersusun, yang disiplin, yang telah diluluskan oleh pihak-pihak yang berkuasa, yang berautoriti. Kalau kita di Negeri Sembilan, Jabatan Mufti lah. Kalau kita kat Malaysia, kita ikutlah ulama-ulama kita, JAKIM ke apa ke. Begitulah. Jadi di tengah-tengah kelam kabutnya masyarakat umum, dalam tak tahu nak berpijak di atas pendirian yang mana satu, yang kita boleh offer adalah pegang dengan autoriti. Itu je jalan selamat. Setakat media ni kita tambah-tambah sikit boleh lah, kan? Tapi nak jadikan pegangan, habis. Wallahualam. Okey, alhamdulillah. Soalan yang pertama daripada penonton. Ada soalan yang kedua ke? Ada? Dah lapar aku. Dah lapar ni kan. Saya dah lapar. Saya rasa kalau ada orang tanya soalan kedua, kena marah dia kan. Lagi panjang nanti. Ustaz nampak tadi dah slow suara, tiba soalan yang tu nak jadi semangat balik. Dia soalan tu sebenarnya mewakili majoriti. Betul. Majoriti masyarakat umum sedang bertanya dengan soalan tu. Di mana kami nak pergi? Ini pun nampak betul, ini pun nampak betul. Lepas tu bercanggah. Jadi jawapan kita ikutlah majoriti, ikutlah autoriti. Ya, wallahu alam. Alhamdulillah, untuk podcast Al-Bayan sesi yang ke-6 ataupun episod yang ke-6 kita akan menutup tirai. InsyaAllah kita akan bertemu di episod yang seterusnya pada 5 Jun insyaAllah. 5 Jun ke? 5 Jun Okey, insyaAllah 5 Jun di masjid dekat je, rasa dekat sini, Masjid Qaryah Taman Senawan Jaya. Di situ kita akan membincangkan lebih lanjut. Kalau Ustaz dah sentuh tentang hadis, tentang fiqh, tentang mazhab. So untuk 5 Jun kita akan membincangkan secara spesifik berkenaan dengan isu-isu semasa dari sudut fiqhnya dan tasawufnya. Setakat itu dahulu bersama saya Ustaz Hazza. Bertemu lagi di dalam siri-siri akan datang. Terima kasih pada pihak masjid, pihak surau kerana sudi menerima kehadiran kami. InsyaAllah bertemu lagi pada siri-siri akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.